tu boleh letak harga yang tinggi ya, sebab keadaan kampung dia orang tu memang kampung yang terpencil. Kedai runcit tak banyak. Jadi dia memang boleh buka bagi harga yang mahal lah, sebab memang benda tu orang cakap demand tinggi. Kalau demand tinggi, harga dia mesti tinggi, betul tak? Barang tak banyak tapi dia boleh supply benda tu, mesti harga akan jadi tinggi. Tapi dia tak minta pun duit. Dia cakap, oh percuma, mak ayah saya dah ajar, jangan minta apa-apa balasan. Kalau kita nak buat apa-apa kebaikan, tak boleh minta balasan. Bayaran ke apa, tak ada balasan. Okay? Dan bahagian doktor ni pula, macam kita, kebanyakan kita memang dah dia, ada setengah orang dia ada tanggapan, harta tak boleh dibawa mati. Harta tak boleh masuk dalam kubur. Mesti akan ada setengah yang fikiran macam ni, betul tak? Sebab ada setengah cakap pula, kau kaya buat apa? Harta kau tu bukan boleh bawa mati. Betul tak? Tapi kita kena fikir, kita nak kaya, ialah apa-apa benda yang kita nak buat sebenarnya bergantung pada niat kita. Kalau niat kita memang ke arah yang kebaikan, baiklah jadinya. Kalau kita punya niat, kalau kita nak cari harta tu untuk kita nak enjoy lah, nak beli kereta mewah lah, nak berjoli lah, nak spend, buang, membazir, memang ke arah yang tak baik lah. Kalau let's say kita usaha untuk dapatkan kekayaan tu, untuk kita nak keluarkan lebih banyak lagi zakat, untuk kita nak membantu orang lagi, untuk kita nak buka rumah kebajikan ke, anak yatim ke, lagi bagus, betul tak? Kita dapat membantu orang, sebab kita dalam hidup kita ni, tak semua orang yang akan kaya. Sebab tu memang Allah Maha Adil. Maha Adil, dia dah jadikan ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang miskin. Sebab kita kena fikir, kalau kita jumpa siapa-siapa orang yang kurang daripada kita, sebenarnya bukan dia yang nasib tak baik. Bukan dia sebab dia miskin ke, apa benda dia tak mampu ke. Bukan sebab dia tu nasib tak baik, tapi kita. Dia menjadi satu ujian untuk kita, bukan ujian untuk dia. Bukan ujian untuk dia. Kalau kita nampak ada orang nak jual benda-benda ke, macam minta, boleh tak saya nak minta sikit. Tapi dia tak minta, dia nak jual tisu. Kebanyakan kita jumpa orang jual tisu kan. Sebab apa? Dia sebenarnya bukan sebab dia ditakdirkan dalam keadaan macam tu. Tapi dia sebenarnya adalah ujian untuk kita. Bukan ujian untuk dia. Kita yang melihat ni, kita yang berada yang selesa, zon selesa ni. Kita dalam zon selesa ni, kita dah jadi satu ujian daripada kita. Sama ada kita nak bantu dia ke tak. Bukan ujian untuk dia sebenarnya. Kalau kita nampaklah kebanyakan situasi yang orang datang yang lebih teruk keadaan dia daripada kita kan, sebenarnya ujian untuk kita. Sama ada kita nak membantu dia ke tak. Sebab tu kita kena fikir, kita waktu kita dah masuk ke dalam alam pekerjaan ni, kita jangan fikir untuk kita nak kerja seorang-seorang je. Kita kena fikir untuk kita nak makin meningkat, di mana kalau kita dapat gaji lagi tinggi, kita boleh bantu orang lain. Macam budak tu, walaupun dia miskin, dia still bagi susu kat orang tu. Tapi dia tak tahu, orang tu ialah doktor. Dia ialah orang kaya. Doktor selalu kita akan set